Semua bakal ibu mesti menginginkan bayinya bijak. Ini adalah makanan terbaik untuk perkembangan otak bayi semasa mengandung. Pertama, telur. Telur mengandungi kaolin, iaitu sejenis nutrien penting untuk membina struktur otak dan membantu fungsi memori bayi di masa depan. Kedua, ikan berlemak seperti salmon, sardin atau ikan kembung. Ianya kaya dengan lemak baik omega-3 DHA dan amat penting untuk pembentukan struktur sel otak dan retina mata bayi. Ini membantu perkembangan otak bayi. Ketiga, sayur hijau seperti bayam, brokoli, sawi. Sayur hijau tinggi asid folit di mana penting untuk pembentukan tabung saraf neural tube yang akan menjadi otak dan saraf tunjang bayi. Sayur hijau juga kaya dengan zat besi dan vitamin K, bantu aliran oksigen ke otak bayi. Terakhir, kekacang dan badam. Kekacang, seperti kacang tanah, padam, walnut dan lentil, mengandungi zinc dan protein. Zinc bantu pertumbuhan tisu otak dan fungsi neuron. Protein pula membina struktur sel badan dan otak bayi. Pemakanan sihat sepanjang kehamilan bukan sekadar memberi tenaga kepada ibu, tetapi juga menjadi asas kepada otak bayi yang pintar, fokus dan sihat sejak dalam kandungan.